Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel gua. Sekarang ni aku berada di bengkel Zaki dan ada something yang aku nak buat dekat motor, nak tambah sedikit, iaitu ini dia. Fork A15. Memandangkan fork aku agak barai, jadi alang-alang kita up naik fork A15 terus. Dan alhamdulillah harga untuk fork ni aku dapat memang agak jackpot lah. Jadi tanpa membuang masa, kita hantar ke Zaki. A few moments later. Aku nak hantar motor aku untuk next project. Jadi kalau korang perasan next pula dah, video lepas aku ada cerita pasal next project aku. Jadi insyaAllah aku akan mulalah next project aku. Dan ada satu komen yang teka dengan tepat. Yang lain semualah komen pasal next design apa semua kan, tukar rim. Jadi ada satu komen tu dia teka dengan tepat, iaitu USD fork. Jadi nama apa sekejap aku tengok balik. Okey, jadi yang teka dengan tepat tu akaun YouTube nama Nasrul Muhammad 3490. Macam yang ni. Jadi tahniah kepada Nasrul Muhammad kerana berjaya teka dengan tepat. Jadi boleh tinggalkan nombor WhatsApp dan aku akan minta ni lah, nombor akaun ke QR code ke, aku akan transfer lah nanti. Jadi inilah projek aku nak hantar. Okey, untuk projek tukar USD fork ni, aku menggunakan fork A15 untuk tukar fork asal ni lah. Sebab-sebab aku tukar antaranya dengan berat badan aku, dan fork ni pun dah bocor teruk dah, lama dah. Jadi aku perlukan satu fork yang tahan, yang mampu tampung berat aku 100 lebih ni, dan juga kecantikan lah. Fork tu memang aku dah lama mengidam, cantik. Dan kebetulan aku dapat harga yang agak murah, jackpot, bawah 1000, bawah 800. Jadi itu next project aku. So insyaAllah lah sempat siap sebelum 9 hari bulan. Sebab 9 hari bulan kita orang nak pergi ke Temeloh, berjumpa dengan geng-geng TZN Seremban. Geng-geng TZN Seremban nak turun Temeloh 9 hari bulan 8 ni. So insyaAllah geng-geng daripada Pahang akan support, akan join sekali. Jadi siapa-siapa yang tengok video ni, yang nak join sekali ride bulan 8 ni, 9 hari bulan 8, hari Ahad rasanya, bolehlah standby motor, kita luncur sama-sama ke Temeloh. Jadi harap sempat lah. Dan next project aku juga, aku nak potong blok aku, sebab blok aku sekarang ni dah terlalu lobos. Piston mengecil ke blok membesar, aku pun tak tahu. Aku rasa piston tu dah haus. Piston tu pun dah ada kesan jam. Jadi aku ingat nak potong, tukar piston baru. Jadi piston baru saiz 61 bersamaan dengan 200. Mana piston dia? Hilang lah. Okey, ni piston dia. Saiz ada beritahu kat sini ni saiz 61. Piston VR sama dengan TZR. Jadi kita pergi Temeloh nanti dalam keadaan berpantang lah. So ini je video aku kali ini. Jadi aku akan buat satu video khusus untuk tunjuk apa yang perlu korang standby untuk pakai USD fork. Barang-barang apa yang kena beli, apa yang kena custom, apa semualah, insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk WhatsApp, tinggalkan nombor WhatsApp pemenang yang teka dengan tepat aku punya next project.
2,000 years later. Okey gang, jadi inilah keadaan rupa motor aku. Baikkanlah motor yang tak basuh ni. Jadi setelah pasang, inilah rupa dia. Boleh tengok daripada tepi, daripada depan, macam mana. Daripada sisi sini pula, daripada atas. So macam mana? Komen sikit, ngam tak ngam TZ pakai Ford A15. Nampak? Senyum sikit, bye bye. Bye. Okay, aku beli dapat set batang Ford ni, dapat crown, dapat handle dan juga kaliper. Tapi untuk pemasangan di TZ kita tak pakailah kaliper A15. Dapat sekali T4 apa semua dapat. Dan juga sak ni pun dapat juga. Jadi kalau korang nak pakai Ford A15 ni, itulah yang korang kena ada. Itulah yang korang kena dapatkan. Jangan beli sekates-sekates. Maksudnya jangan beli satu part. Beli sekali, beli satu set terus. Okay, yang korang kena cari, yang kena tambah first sekali mudguard. Tapi kalau korang beli dapat sekali mudguard, okey lah. Tapi kalau tak dapat sekali mudguard, kena beli mudguard. Memang kena pakai A15 punya. Kemudian ni Zaki buat tapak bracket untuk nak letak kaliper TZ. Yang ni agak leceh sikit lah. Itu dia ada ukuran dia, jadi susah lah kalau aku nak cerita kat sini. Tapi itu kena kaji lah. Kena kaji sendiri dia punya size dia. Ataupun nanti kalau ada siapa-siapa yang berminat nak buat, aku try tanya Zaki lah, dia punya ukuran dia, size dia punya tebal berapa mm, dia punya ni apa semua. Kemudian masa aku beli, aku tak dapat nut. Jadi nut kena beli. Tapak kunci boleh pakai kunci TZ, dia punya lubang sama. Cuma kalau korang pakai kunci TZ ni, tak boleh nak lock handle terus. Kena custom dia punya lock. Apa lagi ya? Yang perlu buat spacer, wallahu alam. Aku rasa macam tak ada masalah. Aku rasa itu je kot. Untuk pemasangan Ford A15 ni, tak banyak sangat. Jadi itu je. So bolehlah pakai cari orang nak jual Ford A15 ni. Jadi aku beli ni, aku dapat harga yang sangat-sangat jackpot lah untuk satu set. Aku beli dengan brother ni, dia asalnya nak pakai dekat FZ, tapi dia tak jadi projek tu. Motor pun dah jual, so dia jual dengan harga yang murah lah. Aku pun cepat-cepat sambar. Dia Alhamdulillah dapat jugalah merasa USD Ford ni. Jadi aku rasa itu saja. So beginilah rupa daripada jauh. Fahi, duduk situ. Peace. Okay, ni rupa daripada depan pula. Okay, kalau kau tengok rupa daripada dekat memang agak macam ni kan, agak kusam sikit lah, cala-cala apa semua. So insyaAllah aku akan percantikkan nanti. Kalau sempat sebelum event nanti, kita kasih kemas sikit lah dia punya apa tu,
finishing dia. Jadi itu saja yang aku nak cerita kat video kali ni. Sambil-sambil aku tukar fork, aku masuk sekali ni saja nak test buat melawar. Jadi ini saja yang aku tukar untuk projek kali ni. InsyaAllah nanti akan datang kita ada projek-projek yang lain. So macam biasa, yang baru sampai dekat aku punya YouTube channel boleh tekan butang subscribe, boleh tinggalkan komen di ruang komen bawah, dan kita akan berjumpa di next video. Bye bye. Bye. See you again. Okay. Siap.